كل القلوب إلى الحبيب تميل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi di Tazkirah Ramadan pada hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan kupaskan tentang sifat zuhud, mencari kekayaan jiwa. Zuhud seringkali dikaitkan dengan kehidupan yang sederhana, meninggalkan segala kemewahan dunia dan hanya berfokus kepada akhirat. Namun, zuhud bukanlah kita meninggalkan semua tanggungjawab kita di dunia ini, atau bukan kita hidup dengan hanya sehelai baju sepanjang hari. Zuhud dalam Islam adalah ketika kita dapat menggunakan kemewahan yang Allah berikan kepada kita untuk jalan Allah dan juga kita tidak terikat dengan kemewahan tersebut. Apabila kita tahu bahawa kemewahan itu hanyalah sementara dan akan kita tinggalkan apabila kita kembali ke rahmatullah, insya-Allah kita akan memupuk sifat zuhud ini. Para jemaah sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-Hadid, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Yang bermaksud, ketahuilah bahawa kehidupan dunia ini, hayatud dunya, la'ibun adalah satu permainan, walahwun adalah satu hiburan yang melalaikan, wazinatun adalah satu perhiasan, watafakhurun bainakum yang kamu akan bermegah-megah dengannya, watakathurun fil amwali wal aulad dan kamu akan berlumba-lumba untuk memperbanyakkan duit dan anak pinak. Kemudian Allah bersambung dalam ayat tersebut, di hujung ayat tersebut, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia adalah satu kemewahan yang melalaikan. Para jemaah sekalian, kita dapat mengambil iktibar daripada ayat ini bahawa kemewahan dan harta benda yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini hanyalah sementara. Ia juga akan pupus atau akan kita tinggalkan apabila kita kembali ke rahmatullah. Ia akan melalaikan kita daripada hadaf kita untuk mencari keridaan Allah, kecuali jika kita menggunakannya untuk jalan Allah dengan bersedekah dan berinfak atau berwakaf. Kita dapat mengambil contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup dengan begitu sederhana. Para sahabat-sahabat ketika itu juga menggunakan harta benda mereka untuk jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Sayyidina Umar bin Khattab berkata, jika harta bendanya sebesar gunung Uhud, beliau tidak akan mengambil sedikit pun daripadanya kecuali ia digunakan dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, untuk kita mengetahui bahawa hati kita suci daripada harta duniawi, Imam Al-Ghazali ada berkongsi 3 tanda kezuhudan. Yang pertama, seseorang hamba itu tidak terkesan dengan keberadaan atau ketiadaan harta bendanya. Seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Hadid juga, ayat 23, yang bermaksud supaya kamu tidak bersedih dengan apa yang tercecer daripada kamu dan kamu tidak berbangga-bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dari ayat ini kita dapat lihat bahawa harta benda yang kita ada hanyalah sementara dan Allah menggalakkan kita untuk tidak bergantung kepadanya. Itulah sikap zuhud yang sebenar-benar. Marilah pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita pupuk sifat zuhud dalam diri kita. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد
ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.